Huawei FreeBuds 6 akan dilancarkan pada 24 hari bulan Jun 2025 pada pukul 8 malam. Harga dia RM699. Untuk pembeli terawal, korang akan dapat voucher RM130 dan harga dia akan menjadi RM569. Jom kita tengok apa yang menarik pasal Huawei FreeBuds 6. Let's go. Huawei FreeBuds 6 dia didatangkan dengan 3 color, iaitu ungu, hitam dan juga putih. Korang boleh pilih mana color yang korang minat. Kalau saya pilih warna ungu, kena dengan warna jam saya. Nice tak, geng? Apabila membuat phone call, bunyi dia sangat jelas dan suara tidak putus-putus. Walaupun saya mendengar lagu indoor atau outdoor, dia tetap menghasilkan bunyi yang berkualiti. Apa yang saya suka pasal Huawei FreeBuds 6 ni, dia open fits dan bila memakai sangat selesa walaupun saya sudah memakai 4 jam. Audio yang dijana sangat sedap walaupun saya mendengar dalam volume yang rendah, bass masih boleh mendengar. Kebiasaannya kalau untuk mendapatkan bass yang padu, saya perlukan volume yang sangat kuat. Tapi untuk FreeBuds 6 ni, walaupun volume saya slow, bass masih kedengaran dan bunyi dia sangat sedap. Untuk pembeli terawal Huawei FreeBuds 6, korang akan dapat free gift yang berharga RM327, iaitu merupakan Huawei Band 8 1+1 Extended Warranty 2 years loss care. Menarik bukan? Dapatkan dengan segera sementara masih ada. Untuk info seterusnya, kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya.